sahabat Madek, pagi ini saya akan membuat satu lagi menu, iaitu Manana di sana membuat satu apa orang kata roti tumpeng. Tumpeng bercampur dengan diselup dengan binjan. Saya akan membuat satu lagi menu, iaitu menu mihun sup sampel. Saya akan buat. Okay. Di sini Manana sedang berasi di dapur. Ini adalah dan tepung pulut. Dan kita akan gula dan kita akan gorengkan di sinilah. Itu simple. Okey, saya akan mencari bahan-bahan keperluan saya untuk membuat mihun sup. Cukup sempoi. Aktiviti sama-sama sibuk di dapur untuk menyediakan sarapan pagi. Di sini saya akan, ni adalah hati janik. Saya potong dia. Saya akan potong hiris dia. Jangan tebal sangat, takut dia tak masak lah. Okey, hati janik. Ini adalah daging kisal. Okay. Ini adalah tahu. Kita hiriskan nipis ke. Okay, semua dah siap. Ini adalah fish roll, fish cake. Ada kaya. Okay, ini adalah fish cake. Kita potong, hiriskan. Okay, inilah ada bahan yang telah dihiris dan yang dipotong yang telah saya gunakan. Saya akan gunakan bahan ini lah. Dan ini adalah tumpeng. Tumpeng. Sarapan pagi agak banyak sikit. Mihun sup, tumpeng. Okey, Madek sahabat, ini adalah biji dabai. Kalau nak tengok ni. Okey, ni sini dia tak bising lah. Dia kuaci. Agak keras sikit. Sebab ada yang licin, itu yang dia terabur. Bukan setakat buah dia saja, bahkan biji dia pun isi biji lemak. Dia punya dalam tu lemak. Okey, selamat pagi Madek sahabat. Di sini adalah bahan yang saya gunakan, iaitu inilah mihun, sebab kita buat mihun sup. Ni wonton goreng, daging kisau, daun ketumbar, hati janik dengan tahu nipis bok, ketam ada isi ni, sayur, minyak bawang. Ini adalah lemak daging, penting. Okey. Ini adalah bahan yang saya gunakan. Okey, Madek sahabat, terus saksikan saya berasi di dapur. Okey, stay tune Madek.
Okey. Kita masak air panas. Cukup simple mihun saya. Tak ada goreng, tak ada apa. Ni ya. Tengok. Okey. Panaskan air tu. Mihun sup. Okey. Okey, kita pertama kali kita celurkan pisbon ni dekat air panas ni lah. Saya gunakan ni kecil lah. Dan ni kita dah sejukkan tadi, dah masak. Kita cuba celup sikit ya. Sebab kita pakai bekas kecil, macam ni lah jadi dah. Okay. Okay. Kita letak ke sini ya. Okay. Lepas tu kita masukkan hati tisi. Okay. Kita buat macam ni sebab dia, kalau dia terlampau masak sangat, dia rasa keras lah. Jadi kita rebus sikit. Tu tujuan kita hiris dia nipis agar dia mudah nak masak. Okey. Benda yang kita celup ni pun dah siap. Sekarang ni kita buat sup dia. Sup ni biarkan air yang tadi tak payah nak buang, kita pakai ya. Sebab benda ni bersih. Okey. Kita masukkan daging kisau. Masukkan daging kisau. Tujuan saya tak campur semua sekali sebab saya tak benda ni kebang ataupun terlebih masak. Bila kita buat asing macam ni, rasa asli dia kekal. Okey. Okey. Masukkan kita penyek-penyekkan daun akar ketumbar. Okey, tengok. Last sekali kita campurkan lemak daging ni biar dia berminyak. Nampak minyak dah keluar pun. Kacau. Okey. Baru kita masukkan secukup rasa ni tepalang kita lah. Kacau, siap. Cuma nak menghias mihun di dapur. Okey. Pertama kita masukkan minyak bawang lah. Minyak bawang. Okey. Minyak bawang. Kita masukkan mihun yang telah saya rebus, yang saya telah celup tadi lah. Tak payah banyak sangat sebab campuran dia pun dah banyak dah. Masukkan lah. Okey, masukkan. Lepas tu kita masukkan rantang goreng. Tahu. Masukkan tahu. Okey. Baru kita masukkan bahan-bahan ini yang banyak ni. Hati ni. Memang banyak pisbo ni. Sebab ni pisbo campur ni. Tu kita tak perlu banyak sangat mihun lah. Sebab pisbo dia banyak lah.
Okey, letakkan sayur. Okey, tu ya. Sekarang kita akan ambil sup ni biar sup. Okey, kuah dia tadi dah siap. Kita masukkan kuah di sini. Inilah kejadian dia. Tunggu dulu, kita taburkan daun ketumbar. Kita taburkan daun ketumbar. Okey. Bawang goreng. Okey. Jom kita tengok macam mana. Okey, cuba kita kacau. Macam inilah kejadian dia. Ini minyak bawang dah ada. Naik. Mihun sup sampel. Inilah dah siap. Okey. Okey, Madek jemput bersarapan. Di sini saya ada 3 sarapan pagi. Pertama saya ada tumpeng lah, tumpeng dengan bijan. Okey. Dia agak rangup dan melekat lah, biasanya sepung pulut. Dan satu lagi, ini untuk santai-santai ya. Biji cabai. Dia memang macam ni lah makannya. Tengok isi dia macam ni lah. Apa ini? Orang makan yang dalam ni lah. Yang hijau-hijau. Ni kita makan benda ni. Memang bermak. Kalau makan macam ni lah. Cucuk. Masuk mulut. Isi dia macam ni lah. Ini yang kita makan. Bermak. Ditambahin. Makan masa tengok TV ya. Okey. Seterusnya saya ada bihun sup. Kalau tak ada lada, tak lengkap lah. Okey. Jemput pakai Madek. Taste. Memang banyak dia punya aksesori dia. Boleh cuba. Memang okey dah. Terbaik ni. Mihun dia tak ni sangat sebab kita tak rebus bersama dengan daging. Kita asing-asingkan benda ni tu jadi dia tak kembang lah.
Dan tak asing lagi kalau tak ada wonton goreng. Okey, Mak-adik, setakat ini saja konten daripada saya. Memasak sarapan pagi. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Apa yang Nana channel yang baru jumpa channel saya, tekan loceng untuk kita boleh supaya anda terus berinteraksi dengan saya. Okey, bye, jumpa lagi.